Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, kegiatan saya di petang hari ini, saya nak petik ataupun saya nak potong ni, nampak tak? Banyak bunga-bunga hias di belakang ni ya. Ini pokok apa namanya? Pokok Syngonium agaknya. Banyak tumbuh kat belakang ni sahabat-sahabat. Tu dekat dalam kebun saya punya greenhouse tu pun tengok yang itu. Pun banyak. Sampai sana tu banyak. Saya nak potong, saya nak tanam di dalam pasu. Saya plan. Nah ni yang hari tu saya dah siap sediakan dah dia punya ni pasu-pasu yang dah bubur tanah. Saya nak tanam dalam tu. Saya plan saya nak jual lah sebab ramai sahabat-sahabat dekat kampung ni minta saya semai. Lepas tu dia kata tolong jual sekali, insyaAllah. Tengok tu dekat sana tu pun banyak. Dekat belakang ni semua jenis pokok keladi yang jenis tumbuh suka-suka dia je. Dekat belakang tu pun ada lagi. Inilah sahabat-sahabat sebahagian pokok-pokok bunga hias yang saya ada di belakang rumahnya. Ada yang elok, ada yang saya tak jaga. Kita tengoklah apa kejadiannya. Jom kita cari lagi. Dekat belakang ni pun saya ada nampak hari tu. Tengok tu. Suka-suka dia jadi tumbuh dekat situ kan. Lama makin besar pulanya. Dekat situ pun ada. Ini pun ada ni sahabat-sahabat. Kita nak petik dia, nak potong dia ni. Ini pun ada. Banyak pokok bunga hias yang tumbuh merata-rata kat rumah saya ni. Kat belakang pokok getah ni. Lagi satu yang ini pun sama juga. Saya nak potong dia, nanti kita nak tanam dia. Ni tengok ni. Ni pun banyak ni. Ni macam begini ni. Bolehlah kita potong sebab dah ada akar dia dekat sini ni. Bolehlah kita tanam. Sahabat-sahabat, bunga ni pun kita nak ambil sebab dah banyak anak-anaknya di situ. Yang ni, yang di hujung-hujung ni pun kita nak potong, kita nak tanam semula. Banyak lagi ni sahabat-sahabat yang hidup dekat pokok-pokok ni. Kerengga tu pun banyak tu di situ. Okey, kita nak ambil lah nanti. Ni tengok ni dah menjalar dah sampai ke sini dah. Tengok sampai dah patah dia. Tengok dah patah. Nanti kita nak potong, kita nak tanam. Okey, jom lanjut. Okey sahabat-sahabat, yang ni pun nanti pokok bunga ni pun kita nak ambil. Yang di hujung-hujung ni kita nak tanam juga. Kita nak buat jualan nanti. Bila dia dah besar, kita boleh jual. Okey, jom lanjut lagi. Okey sahabat-sahabat, yang ini pun sama. InsyaAllah nanti cukup time kita nak tanam dia. Banyak ni ni pokok ni. Cantik ni. Mahal ni kalau beli dekat luar ni. Nanti kita nak cari dia yang hujung-hujung tu. Nanti kita tanam balik semula dalam pasu. Okey. Okey sahabat-sahabat, tengok ni. Ni pun ada sahabat-sahabat. Pokok bunga Syngonium ni. Banyak dia tumbuh rata-rata ni. Nanti kita tanam dia. Okey, ni sebahagian yang saya dah petik tadi. Kita kumpul dulu, kita cari yang lain pula. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di petang hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Itu kita dah bakar dah supaya nyamuk tak mengganggu kita punya kegiatan. Ni pun ada banyak lagi ni sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, jom kita berkegiatan. Lanjut. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini sahabat-sahabat, kalau jual ni RM15. Tapi kalau kat area kampung ni kita tak boleh jual mahal sahabat-sahabat. Kita jual banyak ni, besar ni RM10 saja. Tak apalah, benda bukan kita beli kan. Kita tanam je, tumbuh sendiri kat sekeliling rumah. So kita tak payahlah jual mahal. Jadi kalau jual mahal, ramai yang komplain. Biasalah sahabat-sahabat, kita duduk area kampung ni, manusia sebenarnya tak sama. So kita jual lah yang murah-murah saja. Kan cantik macam ni sahabat-sahabat. Banyak pula lah semua ni. Okey sahabat-sahabat, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah selalu menonton video-video saya, rajin like dan komen. Terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya, sudilah sekiranya like, komen, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video-video seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat dan selamat berkenalan. Selalunya sahabat-sahabat, aktiviti saya ni tak selalunya dekat luar rumah, tak selalunya dekat dalam rumah. Banyak aktiviti saya sebenarnya di luar rumah. Jarang nak kemas-kemas kat dalam. Kalau agak-agak rumah tu dah bersifah sangat-sangat, baru dah saya kemas kat dalam. Kalau tak ada, saya lebih suka kemas dekat luar. Sebab kalau buat kerja kat luar ni, dia punya peluhnya tu tak ingat-ingat. Sebab itulah saya suka buat kerja dekat luar rumah. Banyak keluar peluh. Kalau kat dalam tu lipat kain je duduk aja, peluh tak keluar. So kalau kat luar ni saya suka mencangkul lah, sapu sampah. Itu yang bestnya. Aku pun banyak guna. Okeylah sahabat-sahabat, saya sebenarnya tak suka nak membebel-bebel time buat kerja. Saya suka diam. Nanti kerja cepat siap. Kalau membebel-bebel, kerja tak siap. Itulah sahabat-sahabat, teruskan menonton video saya di petang hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy.
Okey sahabat-sahabat, saya ada bunga ni yang saya semai dah lama gila saya semai. Saya potong dia punya ubi. Ini dia. Ada 4 pasu. Saya nak pindah tanam dia. Okey, jom lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bila dia dah besar sikit sahabat-sahabat, baru kita tanam dia di pasu besar lagi. Okey, siap tanam. Okey sahabat-sahabat, siap dah kita pindah tanam kita punya pokok-pokok bunga ni. Tapi kebanyakannya pokok bunga Syngonium. Yang ini ada jenis macam gini. Ini adik-beradik, cuma pattern dia je lain. Alhamdulillah siap juga kita punya kegiatan di petang hari ini. So sekarang kita nak siram. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pokok-pokok saya semua hidup subur hendaknya. Amin. Nanti bolehlah kita jual satu pasu RM10 sajalah. InsyaAllah ada rezekinya. Okeylah sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.